Johor berpotensi merekodkan hasil tertinggi dalam sejarah negeri itu tahun ini apabila kutipan 2 bulan pertama mencecah 600 juta ringgit meletakkan negeri berkenaan di landasan kukuh untuk melepasi sasaran 3 bilion ringgit. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, dengan purata kutipan 300 juta ringgit sebulan bagi Januari dan Februari, Johor berupaya mencapai sehingga 3.6 bilion ringgit sekiranya momentum semasa dapat dikekalkan. Katanya jumlah itu bakal mengatasi unjuran 2.7 bilion ringgit yang diumumkan menerusi Belanjawan Johor 2026 sebelum ini. Jika konsistensi ini berterusan, tidak mustahil untuk kita melepasi 3 bilion ringgit tahun ini. On Hafiz menegaskan pertumbuhan ekonomi negeri amat bergantung kepada faktor kestabilan politik dan ekonomi, khususnya dalam suasana geopolitik global yang mencabar dan ketidakkentuan pasaran semasa. Beliau berkata keyakinan pelabur hanya dapat diperkukuh sekiranya negeri menawarkan persekitaran yang stabil dan kondusif untuk perniagaan.